tengah-tengah syok mancing. Tengok tu depan tu apa. Abang kawasan, abang kawasan. Betul-betul seberang kita ni ha. Ni Sungai Muar Hati-hati hati-hati. Jom mancing udang galah. Sapit kuning. Tu dia. Galah dah naik. Sambil-sambil mancing, sambil-sambil tengok luka. Anda ni dia bawa tangkal ni. Dia tak pakai spender lah. Apa yang dia pakai? Spender kena ada bunga-bunga. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat morning. Aku sekarang pagi lah. So hari ni kita nak mancing udang lagi. Aku berada di JT Lubuk Tackle JT Zahrul dekat Sungai Raya. Sungai Raya Muar. Aku tengah tunggu Abang Bird. Aku kalau turun sini kebanyakan memang aku turun Abang Bird lah. Hari jernih. Korang kau boleh tengok. Hari ni air agak jernih. Tengok keadaan macam air ni tengah mati ni. So kita tunggu Abang Bird kejap. Lepas tu kita luncur. Jom mancing udang galah. So sekarang dah pukul 9 pagi Sementara tunggu Abang Bird mancing kat JT dulu guys. Kat JT pun ada barang lah, bukan tak ada barang. Macam episod lepas aku mancing malam dengan Amir kat sini, kan ada barang. Sementara tunggu Abang Bird, kan pacak dulu joran. Kita sarapan dulu guys. Kita sarapan dulu nasi lemak Bismillahirrahmanirrahim Okay, jom. Kita tapis belakang baik. Okay, kita dah gerak dah. Kita nak luncur. Oh, kita dah sampai spot yang pertama Labur yang pertama. Dekat je. Tu JT. Kita kat sini. Labur pertama ni Abang Bird. Kita turun lagi dengan Abang Bird. Tu sana Baim. Bawah ni. Dah ada lah hasilnya. Oh, jenggi. Jadi besar terus. Tu Mak Maggie. Ini udah kecil bersepah ni kalau jadi ni. Tak, tu dia genjut juga tadi. Aduh. Sapit kuning. Tu dia. Taklah dah naik. Mantap. Kecil. Makan tak nampak Makan, ni nampak. Ketuk sikit Ketuk. Kuning lah. Alah. Angkut pula. Tak ada nampak tahu tak. Tali sawu ah? Tali sawu ni? Ini tegak. Tali sawu tu Ada udang dulu.
Pandai dia cari tempat baut. Buat kalah lagi. Andalah. Jalan. Itu, spek kuning tak? Alah. Tak boleh. Jalan penuh. Pak Im dah makan tu. Dah makan tu. Ha ni ah. Dapat 10 ekor, 20 ekor macam ni pun sedap juga ni. Ni cik makan ni. Jom pindah. Kita pindah ke spot kedua. Udang dah tak nak makan, kita pindah-pindah. Jom. Luncur. Banyak udang ni, apa ni, Pak Im ni. Tengok luka jap Udang tak makan, tengok luka jap. Ya. Kecil ni. Adik-adik. Aduh, ni bagus. Adik lah. Ya bunyi Dah lalu. dah megi. Jenggi. Spek kuning jenggi. Ni udang K-pop aja sikit kan. Spek kuning, spek kuning. Atas bawah dah makan ni. Atas bawah dah dimakan ni. Oh, ibut dah sampai lah. Ibut dah sampai. Kita pindah dulu. Cari spot lain tu Sambil-sambil mancing, sambil-sambil tengok luka. Air jernih ni. Air jernih. Ibut pun dah sampai. Nasib kau lah Remy. Nasib kau lah. Siapa suruh mancing tengah hujan? Tu je yang ada waktunya. Oh, tu dia. Ada. Lepas. Pegang. Ha, pegang. Tak payah. Saya pegang, saya pegang. Lepas. Dah sekian lama ni sepi ni. Adalah Kenapa tak tahu kan? ikan tu. Bau ni. Baru minta tadi. Jadi le.
Oh, lentur lah. Oh, sambung. Bawang ni. Bawang ni. Hmm? Bawang ni. Oh. Memang kita masak. Cek satu kali. Memang kita masak asam pedas nanti. Alamak. Bau. Oh. Kekok. Berminyak mulut bos. Geng, nak tengok sesuatu tak? Jom. Tada. Apa sini? Tadi mulut dia terbuka, ni dah tertutup. Ni Sungai Muar Hati-hati hati-hati. Cantik je dia tu nampak. Cantik je tengah terbaring. Berang betul ni. Depan betul. Kita tengah syok-syok mancing. Kita jumpa abang kawasan geng. Jom tengok. Kat seberang tu. Kita nak try hempit sikit tengok dia. Tadi dia buka mulut geng. Panjang juga dia bang. Dia masuk dalam air bang. Dia masuk dalam air bang. Ya, dia ngejek pasal bang. Nampak oh. Peralun kita kejap gini kang. Dalam ni. Kau gambar pula kat Paim. Kau tu gambar pula kat Paim. Tadi besar Dah angkat kecil pula. Anak dah. Ayuh sikit. Tengok tu. Mantap. Ada. Tapi macam dengan sampah sekali. Tak. Posisi duduk buat tak betul. Agak inggam dia buat ni. Galang. Bantu Paim. Sepit sebelah lagi kau buang Sepit sebelah lagi kau ambil Oh. Kena lepaskan ni biar tunggu balik Kejap lepaskan Dah lah aku turun sebulan tak sekali kau suruh aku lepaskan. Dah lah. Kayu. Pandai ni dia bawa tangkal Kau tengok dah slow dia.
Dia tak pakai suspender lah. Tak, bukan aku yang dia pakai. Spender kena ada bunga-bunga. Mesti ada tek lalat dia tu. Pakai tak apa. Air jadi lalat. Laju speed dia. Alang ni. Mana pucuk lah. Jangan pom ni, jangan pom. Kalau alang jangan pom. Ada lah, tak lupa ada juga udah. Nak tengok lokal apa ni tak dia. Sikit je shoot. Tempat tu letak kat situ je boy. Letak kat situ je lah. Oh. Tak adalah galah. Jadilah udah Maggi. Jadilah kan. Kita pun Aku ni 7-8 mata mancing ni tak naik-naik lagi ni. Rasa nak balik dah ni. kau nak balik tak apa, dekat. Nak dayu pun penat juga ni. Oi. Penat siap. Itu dia. Pandai pujuk. Udang telur. Kau tahu tak apa? Ini kalau dua kuda okey lagi. Kalau ada satu kuda lah. Penat dah. Ini baru kuda kepang. Orang kuat Sungai Raya. Mendayung dia hari ni. Enjin disewakan. Enjin sewa. Lalu owner mancing mendayung. Aduh. Bagilah dia orang, kesian dia orang kan. Ah, yelah betul lah. Tu ada makan tu, ada makan tu. Dia bila kita angkat, tak lekat. Bila kita tak pandang, dia makan. Geram betul. Try. Bismillah. Ada pun. Tak melawan pun. Dia tahu, jangan ujung-ujung kau melawan. Tu dia. Baru cakap tak melawan. Dia cepit tangan aku. Kau asam ni dah. Dia kuning. Apa tu? Wah, sapit kuning. Buat abang pening. Nunggu dia lama. Oh, satu lagi sana. Sapit kuning pun makan diam sekarang eh. Selalu dia lah paling fighter. Oh, nekan-nekan. Mana nekan-nekan dia? Oh, sapit kuning ha. Handal. Mantap. Dah nak main tepi ke apa? Tu dia. Dah. Dah start comel-comel lah ni ya. Oh, rekan-rekan ni. Tengok.
Mantap. Okay guys, dekat pukul 6 kita nak balik lah. Alhamdulillah ada hasil. Abang Bird macam biasa agak sak lah, tak lawan lah. Kita punya nanti kita tunjuk Segan nak tunjuk. Okay, kita hala ke JT Zarul dulu. Nanti kita tunjuk hasil. Jom. Hari dah gelap Sebelum gelap baik kita balik. Jam dah pukul 6. Jomlah kita beransur pulang. Luncur. Okay gang, jom tengok hasil. Boleh lah, hampir penuh ke. Jom. Okay guys, sampai sini je. Ngam-ngam sampai kereta hujan. Okay, siapa nak mancing dekat area Sungai Raya, Sungai Muar, korang boleh WhatsApp Zarul lah. Dia ada bot, dia boleh sewa bot. Nak umpan pun boleh cari dia. Nak mancing kat houseboat pun boleh cari dia So sinilah kawasan JT dia. Alhamdulillah ada juga hasil. Jadilah buat lauk kan. Gasak tu taklah, tapi ada lah kan. Nanti aku up gambar dia, kau tengok hasil semua sekali tu. Nampak tak? Tu hasil semuanya. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe guys. Kita jumpa lagi di next trip. Jangan lupa mancing guys. Jom.